Setiap individu mempunyai kepribadian yang unik. Namun, apakah pembentukan personaliti seseorang? Dalam video ini, kami akan menjelaskan pembentukan personaliti berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan asas teori psikoanalisis, iaitu satu teori yang menekankan bahawa tingkah laku dan personaliti seorang banyak dipengaruhi oleh minda, bawah sedar serta pengalaman awal semasa zaman kanak-kanak. Freud percaya bahawa banyak tindakan manusia sebenarnya berpunca daripada keinginan dan konflik dalaman yang tidak disedari. Struktur personaliti. Freud menjelaskan bahawa personaliti manusia terdiri daripada 3 bahagian utama yang saling berinteraksi, iaitu ID, ego dan superego. ID adalah naluri semula jadi, dorongan primitif, iaitu keinginan segera. Yang kedua adalah ego, bahagian rasional yang mengawal keseimbangan antara ID dan superego. Superego adalah suara hati atau nilai moral yang dipelajari daripada ibu bapa dan masyarakat. Teori Freud menunjukkan bahawa pengalaman awal, cara didikan ibu bapa dan konflik dalaman antara ID, ego dan superego memainkan peranan penting dalam pembentukan personaliti. Dalam kehidupan sebenar, teori ini mengajar kita agar lebih memahami diri sendiri dan orang lain, bahawa tingkah laku ini mungkin berpunca daripada pengalaman masa lalu. Freud percaya bahawa personaliti seseorang dibentuk oleh 3 bahagian penting. Yang pertama, ID, yang kedua, ego dan yang ketiga, superego. ID ialah dorongan naluri yang mahukan kepuasan segera, manakala superego ialah suara moral yang mengawal tindakan kita. Ego pula bertindak sebagai pengimbang. Gabungan ketiga-tiga elemen ini menentukan siapa diri kita yang sebenar. Kesimpulannya, teori Sigmund Freud menjelaskan bahawa personaliti bukan hanya terbentuk secara semula jadi, tetapi hasil daripada pengalaman, nilai moral dan keseimbangan dalam diri. Yang ketiga, analisis pembentukan personaliti. Contoh dan kes atau watak rekaan yang boleh diambil. Watak utama Aina, seorang pelajar universiti. Semasa kecil, Aina sering dimarahi setiap kali melakukan kesilapan kecil. Ini menyebabkan superego Aina menjadi sangat kuat. Dia selalu merasa bersalah dan takut gagal. Apabila Aina dewasa, Aina menjadi seorang yang terlalu perfeksionis dan sukar menerima kekalahan. Menurut teori Freud, pengalaman masa kecil Aina membentuk superego yang dominan, mempengaruhi tingkah laku dan emosi dewasanya. Apa ni? Dia mesti barang mama kan? Apa yang Aina buat tu? Ni mama punya lah. Ni mama punya kerja nak kena hantar hari ni. Apa yang Aina dah buat ni? Ha? Hai Aina. Awak buat apa tu? Saya tengah buat tugasan ni. Awak tak siap lagi ke? Belum. Awak pupuk ke semua rujukan tu? Mestilah saya nak perfect saya punya tugasan. Alah, tak payahlah. Awak kopi je. Cepat sikit siap. Mana boleh macam tu. Nanti saya tak tenang lah. Alah, kita kan nak pergi kedai kopi. Awak tak nak kopi? Tak nak lah. Kopi je. Kopi. Terima kasih kerana menonton.